Hmm. Bodoh tak tala sekmu. Sek kita jangan pecah deh. Okey sekmu, hari ni abang nak tunjuk pokok temu pau sekmu tu tak? Let's jom sekmu. Let's jom. Mai tengok, jom. Okey sekmu. Ni pokok ni disebabkan panas. Daun dia tu jadi apa yang kau ni? Jadi kering. Kali gini. Kau pucuk mah kau jatuh. Oh ni. Ni bagai dia sekmu. Temu pau. Ni bagai temu pau ni. Okey, let's jom. Kita buat ulai sekmu. Let's jom. Okey, assalamualaikum sekmu. Tengok menu abang hari ni ke. Memang betul-betul meriah sekmu. Dengan suasana pula memang puas hati lah sekmu. Hak tak tala sekmu ni. Bodoh khamak abang ni. Oh, puas hati sekmu. Bodoh tak tala sekmu. Sek kita jangan pecah deh. Macam biasa. Apa ni? Lada. Kak bunyi lada sekmu. Kita ada buah pau, asal lima. Lepas tu sekmu lagi ni. Kita ada Allah yang terbanya bisi duye. Kita campur duye hari ni sekmu. Lepas tu kita ada telur. Oh, telur hari ni. Bodoh hari ni betul-betul keramak sekmu. Lepas tu kakmu buat ni. Masuk lemak udai. Udai pula besar sekmu. Lepas tu ada warna nanas sekmu. Hari ni menu hari ni ke memang betul-betul kombinasi sempurna. Allah udai sekmu. Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk jeneri sekmu. Budu sikit, telur sikit, letak sini. Kita ambil daun bawang. Putar. Daun bawang letak sini sekmu. Lepas tu, lupa sekmu. Ni. Kakmu masuk juga ni. Hati lembu. Oh, puas hati lembu. Letak sini hati lembu sekmu. Ni, warna nanas sikit letak sini sekmu. Oh, beriah sungguh sekmu. Kombinasi kita ini sekmu tengok. Wow, ya. Kakmu. Ikan crunchy kakmu juga ada sekmu. Tak talah ikan crunchy kakmu sikit. Budu sikit, telur sikit. Ni sikit letak sini. Pucuk jeneri sekmu. Kerabu perut. Oh, bagai khamak sekmu. Daun bawang sikit. Pulah-pulah gini. Letak sini sekmu. Wah, pria juga tak talah sekmu. Temu pau hak abang ambil tengok. Fresh lagi. Ngak batai-batai sekmu. Ikan crunchy kakmu. Oh, jadi sekmu hari ni. Makan pula bawah pokok gini ke. Memang betul-betul puas hati. Okey, abang nak buat kombinasi semua lauk yang ada di ni deh. Ikan crunchy kakmu, budu letak sini, pucuk jeneri, budu letak sini, kabu perut sekmu letak sini, hati lembu letak sini sekmu, peta sikit, colek budu letak sini, bawang sikit letak sini. Kak bui, temu pau. Ni betul-betul kombinasi sempurna sekmu. Ini tu emul abang. Perpu. Macam-macam rasa ada. Kena pula air koktel sekmu. Panas-panas gini ke. Memang puas hati sekmu. Okey sekmu. Menu yang kakmu masuk hari ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna. Ni sekmu. Bagai boh.